Saya menyebut Yang Berhormat Tan Salahuddin bin Haji Ayub. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Soalan saya yang kedua. Terima kasih Tuan Yang Di-Pertua. Walaupun negara Malaysia adalah jauh lebih aman dan tahap keharmonian lebih tinggi berbanding dengan negara-negara majmuk yang lain, tetapi tidak dapat dinafikan bahawa perbezaan pandangan dari segi etnik, agama, budaya dan bahasa kadangkala mencetuskan perasaan tidak puas, prasangka, perselisihan dan sengketa yang menjejas keamanan dan ketenteraman masyarakat. Beberapa kejadian pernah berlaku dalam sejarah negara kita sebelum dan selepas kemerdekaan yang mengakibatkan konflik dan rusuhan kaum di tempat-tempat tertentu. Tindakan tegas oleh pihak berkuasa dan kerjasama rakyat telah dapat mengawal dan memulihkan keadaan. Sememangnya sejak tahun 2006, beberapa isu telah juga muncul yang menimbulkan kebimbangan, kerisauan dan rasa tidak senang hati di antara kaum, seperti insiden-insiden yang melibatkan tempat ibadat serta kenyataan dan tingkah laku yang berbau perkauman dari anggota-anggota politik yang tertentu yang telah mencetuskan pelbagai bentuk reaksi dan demonstrasi. Perbahasan mengenai isu-isu kaum dan agama terus berlangsung sebelum dan selepas pilihan raya umum ke-12 pada Mac tahun 2008. Tambahan pula, kemajuan teknologi maklumat dan komunikasi ICT telah membolehkan dan mengakibatkan berita dan cerita yang sensasi disebarkan secara meluas dan menimbulkan reaksi secara merebak. Mengambil kira perkembangan yang kurang sihat ini, Yang Amat Datuk Seri Najib Tun Razak sebaik saja dilantik menjadi Perdana Menteri pada bulan April 2009 telah dengan tegas, jelas dan giatnya memacu gagasan Satu Malaysia. Berpaksikan kepada Perlembagaan Persekutuan dan Rukun Negara, gagasan Satu Malaysia bertujuan untuk memupuk persefahaman dan perpaduan secara lebih jitu dan rapat dengan sikap menerima dan menghormati kepelbagaian masyarakat Malaysia yang majmuk ini. Langkah-langkah yang telah dan akan terus diambil oleh kerajaan dan Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional JPNIN adalah seperti yang dirumuskan berikut. Pertama, sentiasa memegang teguh Perlembagaan Persekutuan dan Rukun Negara sebagai asas kenegaraan yang mengambil kira dan merangkumi hak-hak asas semua rakyat secara seimbang. Asas kenegaraan ini dijadikan sebagai rujukan untuk pengubalan dan pelaksanaan dasar-dasar dalam pelbagai bidang ekonomi, sosial, pendidikan serta digunakan sebagai rujukan untuk penyelesaian sengketa melalui perundingan dan musyawarah secara jujur dengan hati yang terbuka. Kedua, memperkenalkan dan melancarkan kempen pembaruan dari masa ke semasa untuk memberi fokus sasaran dan dorongan kepada rakyat dalam proses pembinaan negara yang berterusan, seperti Wawasan 2020 pada tahun 1991 dan Gagasan Satu Malaysia mulai tahun sudah. Gagasan Satu Malaysia mengutamakan perpaduan dalam kepelbagaian sebagai rakyat bukan saja bertoleransi tetapi menerima bahkan menghormati dan meraihkan kepelbagaian agama dan budaya. Ketiga, melaksanakan semua dasar dan program untuk rakyat dan kumpulan-kumpulan sasaran secara adil dan seimbang supaya dapat membasmi kemiskinan dan menyusun semula masyarakat untuk menggalakkan penyertaan semua kaum dalam semua bidang secara berkesan dan bermakna. Keempat, mengubal, meminda dan melaksanakan secara adil undang-undang, segala peraturan dan garis panduan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang bersabit dengan agama seperti pembinaan dan pemindaan bangunan ibadat, perkahwinan campur, pertukaran agama, penggunaan istilah keagamaan yang tertentu dan sebagainya. Yang kelima, menggalakkan interaksi untuk berinteraksi dan persefahaman antara kaum di tempat kerja, tempat belajar, tempat kediaman dan dalam pelbagai aktiviti sosial melalui program-program konkret seperti rukun tetangga dalam kawasan-kawasan perumahan
rancangan integrasi murid-murid untuk perpaduan antara sekolah-sekolah rendah pelbagai aliran, program latihan khidmat negara untuk remaja serta pelbagai program interaksi untuk belia dan kaum wanita. Yang keenam, mewujudkan saluran dan mekanisme formal atau tidak formal di beberapa peringkat untuk menggalakkan wakil dan badan-badan kebudayaan dan agama untuk berhubung, bertukar fikiran dan mencapai persefahaman yang lebih mendalam dan kukuh supaya dapat menangani bersama secara berkesan isu-isu yang mungkin timbul. Yang ketujuh, meningkatkan keupayaan berkomunikasi dan berunding serta kemahiran mediasi di kalangan pemimpin masyarakat supaya mereka sanggup mententeramkan keadaan dan menyelesaikan sengketa. Ke-8, berusaha meyakinkan semua pemimpin politik dan masyarakat supaya mengelakkan kecenderungan untuk mempolitik dan mempolarisasikan isu-isu berkaitan dengan agama dan etnik, mengambil tindakan tegas terhadap mereka yang menjejas kesensitifan dan keamanan jikalau didapati perlu. Ke-9, sentiasa mengambil sikap yang positif dan membina dengan penuh rendah hati serta mengamalkan pendekatan yang inklusif dalam sebarang usaha mengendali dan menguruskan isu-isu berkaitan hubungan antara kaum dan etnik. Di samping itu, usaha telah dan sedang berlangsung untuk menangani beberapa isu antara kaum atau golongan yang rumit dan kompleks yang telah lama berbahang sebelum tahun 2009. Pengurusan isu-isu ini sememangnya akan mengambil masa dan memerlukan sikap positif, pendekatan yang membina dan sumbangan efektif dari semua pihak, khasnya pemimpin-pemimpin politik dan masyarakat. Melalui kerjasama dan pemantauan oleh pihak polis dan JPNIN, kejadian-kejadian perselisihan di antara kaum dapat dikawal dan diselesaikan dengan pantas. Dasar-dasar dan langkah-langkah tersebut dijangka akan membendung sentimen perkauman dan keagamaan. Dalam konteks ini, kerajaan sememangnya sentiasa menggesa semua pemimpin politik dan pemimpin masyarakat supaya memainkan peranan yang positif serta mengelakkan kecenderungan untuk mempolitikkan atau mengeksploitasikan isu-isu berkaitan dengan agama dan etnik. Sekian. Ya, Yang Hormat Kementerian. Terima kasih Datuk Ketua. Berdasarkan jawapan tadi, saya juga yakin dan percaya bahawa penyelesaian dan isu-isu yang burning issues tidak mungkin dapat diselesaikan dengan hanya satu slogan. Satu Malaysia itu tak boleh selesaikan within a night dengan izin. Saya rasa kerajaan pernah menubuhkan Jawatankuasa Khas Perpaduan tahun 2004. Saya lah seorang yang menganggotai JK tersebut dan banyak belanja yang dikeluarkan. Ada public hearing yang kita buat. Tapi ke mana perginya dapatan itu semua? Kemudian saya melihat ada perkara yang kerajaan buat integrasi kaum, kita buat pelbagai slogan, tapi ada suatu isu interlock yang tidak cermat. Sebagai contoh, ada banyak novel yang saya rasa kita boleh dapatkan satu input yang bagus. Kita ada novel yang mencetuskan segala-galanya. Kemudian ada BTN lagi yang saya rasa mencetuskan isu-isu yang semakin hangat dalam negara kita. Jadi adakah, soalan saya, adakah kerajaan bersedia untuk melihat tentang perkara-perkara ini dan mengambil serius tentang perkara yang kita rasa kita boleh beri sumbang, memberikan sumbangan kepada perpaduan dalam negara kita. Terima kasih. Terima kasih Tuan Yang Ketua. Terima kasih kepada Yang Berhormat yang menanyakan soalan berkaitan dengan perpaduan ni. Memang saya bersetuju, ya, setiap kali kita merancang sesuatu adalah untuk tujuan untuk menyelesaikan sebarang masalah yang mungkin akan timbul. Tapi ada masa-masa tertentu, kadang-kadang apa yang kita lakukan ni tak berjaya. Tetapi di peringkat kerajaan persekutuan, apa yang saya lihat pada masa sekarang,
konsep gagasan Satu Malaysia yang telah diperkenalkan oleh Amat Berhormat Perdana Menteri memang memberi kesan yang positif, di mana apa yang saya lihat penerimaan rakyat keseluruhannya adalah cukup baik, dan saya yakin dan percaya kalau rakyat itu sendiri memahami betapa pentingnya perpaduan untuk pembangunan negara, saya rasa kita dapat mengelakkan semua masalah yang berbangkit ini. Kesedaran perlu ada, ya. Satu contoh, kalau kita lihat dari segi dalam ayat suci Al-Quran sendiri ada diceritakan bahawa manusia ini datang daripada Adam dan Hawa, dan semua kita ni datang daripada seorang bapa dan seorang ibu. Dan kalau kita tak menghayati perkara yang sebenar yang terkandung dalam agama, ini bukan untuk orang Islam saja, semua orang, semua kaum, semua agama, ya. Jadi bagi tahu kata kita ni datang dari seorang bapa dan seorang ibu. Kita gagal menerima ini, dan kadang-kadang disebabkan kita ini nak jadi hero politik, kita jadi fanatik, kita mengkritik, dan akhirnya ianya mengundang kepada bermacam-macam masalah. Sebab itu di peringkat Jabatan Perpaduan, kita telah mewujudkan satu sistem di mana kita memperkenalkan sistem mediasi, di mana dengan adanya sistem mediasi ini kita melatih ketua-ketua kaum, orang yang berkebolehan, supaya mereka ini kalau ada apa-apa pertelingkaan berlaku, maka kita akan memanggil ketua-ketua ini ataupun kumpulan yang kita sasarkan sebagai kumpulan mediasi ini pergi ke sesuatu tempat dan memanggil pihak-pihak tertentu dan meleraikan keadaan. Dan saya rasa sebab itu yang Amat Berhormat Perdana Menteri hari pertama beliau mengambil alih tampuk pemerintahan sebagai Perdana Menteri ke-6 negara, beliau telah memperkenalkan konsep gagasan Satu Malaysia, kerana beliau ingin melihat rakyat ini semua bersatu. Kalau kita dari segi keselamatannya, dari segi perpaduannya kita tak bersatu, maka hancurlah negara kita. Sebab itulah kita perlu berganding bahu, bukan di sebelah kerajaan saja, pembangkang pun kena bantu untuk mengukuhkan perpaduan lagi. Sekian, terima kasih.